Okey, seorang tunggu di sebelah sana. Kita perlukan sokongannya 2 orang. Sekurang-kurang je 2 orang. Okey, kita balingkan tali di bawah perut dia. Okey, yang sana baling ke atas balik. Yang tukang baling pun pakar tu. Pakar ke? Pakar baling. Pakar. Teguk pelan-pelan sampai di kepada badan dia. Cantik. Pada tulang rangka dia yang depan tadi namanya tulang rangka depan. Pasal kita panggil dia squeeze nanti okey. Ambil. Balik lagi sekali ke bawah. Bawah perut dia. Dah pengsan dah. Mati lah. Dia tahu nak mati. Dia makan ni. Rantai ni kata dia pakai. Okey, tenang dulu tuan perhatikan. Yang dia tadi squeeze rope, maknanya dia mencerut perut dia. Dia mencerut perut kita bila kita tarik dia akan cerut lagi kuat. Okey, kita duduk di belakang dia, kita tarik. Dia akan kepah dengan sendiri. Sekarang dia dah patah balik, dia perlukan balik, tak apa, kita ikat balik, nanti kita pusingkan dia semasa kita putar kaki dia. Dia biar dia bangun dengar. Dudukkan dia bangun balik Okey, ikat balik, turutkan balik. Cuba tumbangkan ke arah belah. Dia. Okey, faham itu? Nampak? Bukan soalan lemuni jinak ataupun dia darah liar.